Oh. Kepala dia ni dalam makan pakai tangan je lah. Lupa. Jom kita sambung jalan lagi. Kenapa sambung macam colour rumah Rara? Rara nak jalan dekat seberang sana pula. Mana-manalah yang mana Rara sanggup jalan. Kucing. Pulut. Mana nak tak? Tak nak. Dia tak nak. Bagi yang Okey, adik pulut dua? pulut dua kan? Yang ni ayam susu kan? Ya betul. Ayam susu satu? Yang original spicy. Original? Tiga-tiga nak. Baik aku yang pilih lah. Pulut lagi satu. Okey. Ini dah habis dah. Sekarang pukul apa? 11 lebih. Oh, ni apa ni? Oh. Macam dekat Klebang kan? Savinia. Cantiknya. Dodol. Dodol panas. Baju. Alah, Menara Taman Sari tu tak naik lah. Dekat bawah ni. Cantik betul. Rara tak jadi nak pergi belah sana. Rara lalu belah sini, jalan tepi taman. Lepas tu terus pergi dekat dataran balik. Nak pergi depan tu nak tengok dekat-dekat. Nanti lah next time baru Rara naik menara ni. Kalau nak naik Menara Taman Sari ni, dekat sini lah. Syarah, dapat tengok depan. Coklat, dalam ni semua coklat. Gula-gula. Tada! Oh, naik dia macam ni. Porsi dia degil-degil macam tu kat dalam. Dah sudah dah. Jom balik. Cukuplah setakat ini saja video Rara pada malam Hari Malaysia, menyambut Hari Malaysia. Mencengok saya sebab Rara boleh lepas makan kan. Dah habis dah, tak naik lagi dah. Cantik lah berjauh.
Lintas pada kiri, kanan, kiri, kanan. Jama. Lalu mana ni? Dalam luar, sampai sini. Baskers. Peluh. Let's go. Balik. Ay, dah kenyang, mengantuk. Mak. Mana mak saya? Jom. Rara ni dah bau udang. Wahai terantaiku sayang. Kat belah sana ada lagi tapi Rara tak larat nak pergi dah. Sama je makanan, lagi pun kita orang dah makan dah sampai dah tadi kan. Cukup lah, cukup. Semula. Oh, kat sana pun ada lagi. Dah Rara nak balik, tengah tunggu kereta. Kita jumpa dekat rumah. Cicang. Jauhnya mak saya. Mas. Penuh Rara. Cik sofa. Sini. Tak baik lah. Orang belakang kalau pilih ribut kan tahu. Wow. Abang tinggal asal mana? Siapa ada penyapu tolong sapu ke abang ni? Boleh. Sini bang. Aku tak boleh. Kau logat sangat dengan kita. Sebutlah sikit. Jangan takut. Ni ramai-ramai. Ramai kau. Bang mana berlaku semabuk pada kamu tu? Dia kata Ay molek. saya nunggu dia bang. Buat pentas wah. Abang jangan macam saya bagi bunyi sangat lah Yuri. Orang molek, orang Melaka. Siapa orang Melaka sedara ni? Angkat orang Melaka. Saya orang Melaka. Nyanyi tak ada TV pun boleh nyanyi. Tu ada TV atas tu. Ada tu. Ya, aku bagi kocan jadi artis. Tapi yang ambil kasut dalam kereta. Kasut TV. Baru nak cakap suruh pakai kasut. Ada kau apa? Geng, hilangan satu dia bang. Aku takut. Minta dapat. Ada tak lagu kehilangan? ada. Tak ada balik awal. Itu bagi Chan lah kat dia pink sikit. Bang kan? Nyanyi bawah kat atas. Tak ada kat bawah tak boleh tak berdiri. Tak ada. Ha? Tahu? Roni. Punya nak jumpa dia ke? Abang Goku mana kat bawah? Abang Goku. Matilah nak. Dia pergi selat pula, mati selat. Tolong. Asmara nak pergi tengok dekat. Amboi. Kau biarkan ku tersiksa menangi cintamu yang rahasia memberi panah segalanya.
Duduk kat atas, duduk kat atas bang. Ya Allah. Hai. Daripada Hana, Sakura, lepas tu Satipa. Aku macam tak percaya abang. Macam tak percaya, serius. Abang orang mana ni bang? Orang Air Molek. Molek. Air Molek. Air Molek Air Molek nak ke sini berapa jam sekarang? Lebih kurang dalam 25 minit je. Dekat lagi dengan kampung motor Kampung motor 10 minit je. Apa percaya kalau saya cakap saya orang kampung motor? Alhamdulillah betul. Saya kampung motor ramai kawan. Oh ramai. Orang kampung punya. Saya tolong. Ada satu suara tu rasa macam menarik. Kau dorang ni memang kena lah. Kau berbual lah dorang dulu Bang. Kau nak pergi mana bang? Ha? Kau nak pergi mana? Aku nak fikir betul korang ni. Sebenarnya aku tak perasan. Sebenarnya saya tak perasan ada dekat sebelah saya minta maaf. Hari ni konsert awak tahu, bukan konsert dia tahu. Oh ya ke? Okey bang. Saya nak Apapun saya minta maaf kalau saya tu tak ada bahasa. Tak apa bang, kita orang Melaka tahu Melaka. Kita kat mana? Melaka weh. Sabar dah lah belum. Kita kat mana? Orang Melaka okey? Orang Melaka memang okey. Orang Johor okey? Rumah saya orang Johor Pasir Gudang. Orang okey? Orang-orang kan dia jawab. Tu rumah. Abang Ali tu rumah. Ha? Tu Ini orang rumah saya, dunia akhirat saya ni. Amin. Betul lah. Ni nak buat apa kat abang Ali? Apa lagi nak dera ni? Kan salah dera kan dia belasah. Ada lagi, ada lagi. Ada? Ada. Ada untuk abang. Jangan risau bang. Okey, akak naik akak. Akak naik. Akak kena naik. Kalau akak tak naik, abang tak turun. Akak kena naik. Setuju? Setuju. Mek sini kita nak temu ramah sikit kak. Sini akak naik. Sebab abang Ali ni special. Saya nak tanya berapa lama dah abang jaga, akak jaga Mek abang. kat Sakura, Mek kat Sakura. Main sini kak. Bukan untuk awal abang Ali boleh dunia akhirat dia. Jangan risau. Boleh ada kru boleh tolong pegang rakam tak Jangan risau kak. Main sini kak. Ya Allah, cantiknya ya Allah. Cantik kau cakap. Saya Bini aku seorang je aku cakap cantik, kau cakap lawa sudah lah. yo salah Salah lah ini bini aku. Lawa abang yang cakap, saya cakap cantik. Tak boleh. Tak boleh bini aku. Sayang ke bang? Memang dia sayang. Kalau sayang berapa dah dibagi? Bagi? Tak payah bagi apa-apa, bagi kasih sayang je lah kan. Kita bagi kita punya keikhlasan ni. Keikhlasan. Berapa cahaya mata dah sayang? Hanya aku. Tahu tak lagu ni? Kita nyanyi sama-sama boleh? Kalau boleh on flashlight boleh tak? Siapa ada handphone boleh buka. Terima kasih semua. Bersama janji kau sentuh rasa percaya. Semua. Dihuni sepi rasa kasih. Hanya ku yang mencari. Rembulan masih ada. Mungkin seketika
jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, saya Thank beri you. tepukan kepada Abang Roni Husin. Tak ada suara aku. Suara dah hilang. Aku dah hilang suara. 5 hari bang. Dah hujung suara lah. Ya. 5 hari. Terima bang. kasih. Ya, saya sebenarnya tak suka bukan seorang-seorang. Saya ada berdua. Siapa lagi Tapi yang seorang? seorang lagi dia dekat tengah. Tiba-tiba malam ni dia dekat sini. Saya nak panggil dia boleh tak? Mana dia ni abang ni abang? Abang. Apa? Okey, terima kasih. Sebenarnya nak dapat Dapat lagu sebenarnya daripada kawan ni gambar. jangan dapat. Saya kecewa. Dah tahu dulu tak kau. Saya kecewa. Saya kecewa. Sebab saya seorang-seorang kat sini. Tapi saya bangga dengan awak. Sebab saya bangga. Sebab dari jauh saya dapat tengok. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.